ada orang tu kan. Dia pergi lah masjid. Dia teringat lah silent telefon dia. Jadi duduk tengah khutbah, handset dia bunyi. Lagu pula lagu black metal. Allah. Jadi orang pakak tegur. Tok email ke apa pakak marah. Lepas tu dia ayak macam-macam lah. Lepas tu kan ala balik tu bini pula marah. Allah. Jadi dia pun ketar-ketar lah. Lepas tu dia pun memandu lah. Dia pandu kereta dia kan. Dia tak tentu arah dah. Lepas tu dia singgah di bar. Dia nak minum. Minum mesin tu lah. Lepas tu pop, minumnya jatuh. Kena pula orang tepi dia. Lepas tu kak, dia pucat dah. Kena marah pula lah. Sokongan masjid gini-gini. Lepas tu dia tengok orang tepi dia pun tanya, bro, okey kau? Lepas tu dia pun itulah, pelik lah. Lepas tu mari pelayan ke polak, meja, mok latar. Allah, jadi beza. Allah. Sepatutnya kita ni tak boleh nak marah. Tengok di bar tu boleh lah menyebabkan dia ni rasa molek duduk bar pada masjid. Sebenarnya bar tak ada lah teruknya. Tapi dari segi apa ni, layar orang, Allah, layar bar lebih molek pada masjid. Sepatutnya kita kena ubah lah. Jangan duk gaduh marah. Jangan duk itu. Allah, teruk lah. Sepatutnya kita ni dah orang-orang masjid kena layan molek ke apa. Bukannya jadi terbelik gitu. Allahu Akbar.